Pengiktirafan kemahiran dengan JBK untuk dapatkan CJ Kemahiran Malaysia. So kepada anda yang nak dapatkan CJ Kemahiran Malaysia, terutama kepada mereka yang dah bekerja, sekurang-kurangnya berpengalaman minimum 3 tahun, jika anda nak dapatkan CJ Kemahiran Malaysia melalui pengalaman anda, hanya perlu kumpulkan portfolio kerja anda. So apa yang anda boleh buat adalah, saya nak jemput anda ke sesi taklimat pengiktirafan pencapaian terdahulu, iaitu PPT, Anjuran Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Tengah secara online. So kepada anda, ini adalah sesi untuk menerangkan step by step bagaimana untuk anda mendaftar untuk pengiktirafan pencapaian terdahulu ataupun melalui pengalaman kerja anda. Daripada sini nanti anda boleh melalui fasa untuk anda proses bagaimana untuk anda kumpulkan semua portfolio anda, dan akhirnya dalam tempoh yang singkat, iaitu 1 ke 3 bulan, anda boleh terima CJ Kemahiran Malaysia anda secara penuh. Dan ini membantu untuk meningkatkan anda punya credibility dalam kemahiran ataupun dalam kerja anda apabila anda mendapat CJ Kemahiran daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. So bagaimana untuk anda nak pergi ke sesi ini? Anda pergi ke Facebook Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Tengah, dapatkan link Google Meet untuk sesi penerangan. Sesi ini akan bermula pada pukul 9.30 pagi. Pastikan anda pergi ke Facebook ini sekarang.